Okey, hari ni Dila akan cakap pasal brand yang Dila cadangkan untuk orang yang mula nak belajar makeup. Untuk mula belajar makeup, Dila cadangkan pakai Sleeky Girl. Sebab Sleeky Girl harga dia tak terlampau mahal dan tak terlampau murah. Tapi kualiti dia sesuai dengan harga. Tak semestinya makeup tu tak mahal, tak bagus. Dila dah pakai makeup Sleeky Girl dah lama dan Dila tahu yang Sleeky Girl ni boleh je semua orang pakai. Dia tak adalah macam makeup murahan sangat dan tak adalah makeup yang mahal sangat. Dan kalau ada orang cakap, alah kau miskin sebab tu kau pakai makeup murah, abaikan dia orang. Kita beli makeup pakai duit kita, bukan pakai duit dia orang yang cakap kita miskin tu.